Adik, kau mau orang, jaga diri baik-baik. Tahu? Itu masalah tu, saya tak boleh jaga diri saya. Adik, muka macam adik ni memang selalu kena ragging kau. Boleh tak tinggalkan nombor untuk saya call? Okey. Adik ada nombor. Pakcik jaga diri saya baik-baik, pakcik. InsyaAllah. Ni apa hal ni? Kau pakcik ya? Pakcik, pakcik tengok-tengokkan dia. Ya, ya, ya. Dia istimewa sikit, pakcik. Pakcik, dia kalau kat rumah selalu tidur berdiri. Oh, ya ke? Pergi je lah. Bang, Pergi. bang jangan lupa call bang. Saya rindu. Adik. Adik. Abang pun nanti rindu, Dek. Dek. Syuhar. Aiman duduk. Inilah rumah pakcik. Sekarang, Aiman panggil ayah. Ha? Ini ayah Aiman ya? Asal nak kena panggil ayah pula ni? Tak apa. Ini ayah angkat Aiman. Angkat macam ayah betul. Saya panggil angkat boleh? Angkat. Saya tak biasa tau kalau duduk berdua dengan perempuan ni. Awak ni tak payah nak mengada lah. Ni rumah aku tau. Kau jangan nak perasan macam rumah kau Eleh kau ni kenapa? Basking untuk bagi duit pada orang yang jaga abang tu. Saya bahagia. Saya bahagia bang. Saya ni. Tahu tapi bagi dengan basking tu dua benda yang berbeza. Kenapa kau duduk di jalan tak dekam sini, Man? Saya ada orang yang suruh saya jadikan macam ini. Siapa orang tu? Tak memang saya kot. Nanti boleh bawa anak jaga ni jaga Ya, ya, ya. bawa dia pergi balai. InsyaAllah, Ya, InsyaAllah. untuk buat report apa semua. Tahun depan. Nanti Dah, bila masa yang cepat mungkin. Okey, Boleh ya? Cik, terima kasih banyak, Cik. Dek. Ni maaf ya. Sebab sekarang ni dah ada dua abang. Abang. Kira dulu ayah baca lah doa buka puasa. Okey, Aiman kita buka puasa. Dah masuk waktu ke ni? Ya, ya. Dah tengah azan pun. Itu sebelah dah sedar 3 kali dah. Assalamualaikum, bang. Sibuk. Tak ada orang. Saya kurang ni. Orang ke Mickey Mouse ni? Kau berapa di rumah ni? Engkau? Ya Allah, ya. Nak raya, ya. Boleh apa nak raya kau? Ayah, takkan ayah nak halau Amy? Kalau kau nak ikut dia kau ganggu sekali. Amy, kau pergi Amy.